Anak di usia 7 tahun tak suruh sembahyang, tapi anak di usia 7 tahun suruh puasa sampai Ramadan. Betul tak? Ni minta maaf puan ya. Saya pantanglah kalau orang suruh anak-anak puasa di usia 7 tahun 8 tahun. Dia tanya, megah pula tu. Ustaz, anak saya usia 7 tahun tak pernah miss puasa. Alah belah lalu saya kata. Dia megah anak puasa tak pernah tinggal umur 7 tahun. Sembahyang? Tanya dia kenapa makcik ajar anak suruh puasa? Oh, nak biasa dia dengan puasa Ustaz. Kalau dia biasa dengan puasa sampai ketua dia puasa, sembahyang tak ada. Apa guna puasa dia? Kenapa dia puasa dia sembahyang? Puasa sembahyang dulu. Puasa tu nanti. Nabi suruh paksa anak sembahyang di usia 7 tak ada, biasa dia. Walaupun sehari sekali. Hari ni sembahyang sekali. Umur 8 tahun 2 kali sehari. 9 tahun 3 kali sehari. 10 tahun 4 kali sehari. 12 tahun 5 kali sehari. Okeylah. Orang yang sembahyang mesti dia puasa. Tak payah wujud dan puasa lagi dah. Tapi tak semestinya puasa tu orang sembahyang.